Assalamualaikum dan selamat petang. Waalaikumsalam dan selamat petang juga. Puan nampak macam letih sikit hari ni. Agaklah. Okay, tak apa, faham. Jadi saya nak ucapkan terima kasih sebab datang sekali lagi. Dan ini mungkin menjadi sesi terakhir kita. Boleh ke cakap awal juga? Boleh ke cakap awal untuk Boleh ni. Okay, aku nombor dia. Assalamualaikum dan selamat petang. Macam dia boleh sekali. Sebab aku dah biasa jadi kaunselor macam Okay, lagi sekali. Assalamualaikum dan selamat petang. Waalaikumsalam dan selamat petang juga. Puan nampak macam letih sikit ni hari ni. Agaklah. Okay. Jadi ini merupakan sesi kita yang terakhir lah. Dan saya rasa sangat gembira sebab kita mampu nak jalankan sesi dengan baik sepanjang. Ini dah sesi yang keempat kan. Jadi kita mulakan dengan pencapaian terbesar Puan sejak lepas memandu ke tempat kerja sampai macam ni. Aku rasa macam aku tak boleh lagi nak tahu. Oh my god, mari kita mulakan dengan pencapaian terbesar. Oh, bukan dan. Mari kita mulakan pencapaian ke tempat kerja. Okay, sorry. Ada pencapaian tempat kerja? Sesi lepas memandu. Pencapaian terbesar anda sejak sesi lepas memandu. Oh, ke tempat kerja. Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam dan selamat petang juga. Puan nampak letih hari ni. Boleh lah. Sebab dah masuk kerja kan? Oh, yalah, faham. Tahniahlah untuk perkara tu. Jadi saya nak ucapkan terima kasih. Sebelum kita mula ni, terima kasih sebab datang lagi berjumpa saya. Ini dah sesi kita yang terakhir, yang keempat. Okay. Dan kita dah mulakan dengan kita nak mulakan dengan tengok balik pencapaian Puan sejak dah mula memandu ke tempat kerja lah. Okay, first terima kasih sebab orang kata sebab percaya dengan saya dan masih orang kata kalau tanpa bantuan dan idea daripada kaunselor mungkin saya terperangkap lagi dalam situasi ni. So far pencapaian saya ialah daripada bermula saya hanya orang kata duduk dalam kereta dan tak buat apa-apa dan untuk cari orang kata ketenangan dulu sebelum mandu. Lepas tu saya dah mula memandu 15 minit. Lepas tu naikkan lagi kepada 30 minit. Lepas tu jadi naik lagi ke 45 minit. Dan alhamdulillah saya dapat orang kata memandu ke tempat kerja tu secara sikit demi sikit orang kata rasa takut tu dah tak ada. Tapi orang kata dia taklah orang kata taklah hilang terus trauma. Tapi bagi saya macam improvement dalam diri saya yang saya rasakan tu banyak lah. So bukan daripada, macam saya kata daripada tak boleh nak pegang steering pun. Sekarang saya boleh dah memandu 45 minit above. Betul. Jadi maksudnya sekarang ni Puan dah boleh pergi ke tempat kerja drive sendiri. Pulang balik tu sendirilah. Betul. Dalam jangka masa yang lama 45 minit dan ke atas. Itu satu pencapaian yang sangat hebat. Jadi saya sangat banggalah dengan Puan sebab berjaya atasi rasa takut tu. Sebab kita mula sedikit demi sedikit kan. Flow kita start dari apa hari tu, kita recap balik. Kita mula dengan tengok video. Dia tengok video. Lepas tu duduk dalam kereta. Dan betul belajar kat tempat gelap semua tu. Betul. Jadi dengan hanya duduk dalam kereta dulu tu, dia dah menunjukkan apa ni, langkah pertama yang menunjukkan Puan dah cukup tabah dan berani untuk mulakan sesi pemanduan tu. Kita tak memandu lagi tapi Puan dah, kiranya bila Puan dah pegang steering tu pun awal-awal dulu itu dah menunjukkan satu langkah yang besar lah sampai ke tahap ni kita boleh drive. So bagi saya macam mengubah segala-galanya lah. Sebab saya makin berani. Saya tak percaya saya rasa saya tak terfikir pun yang saya akan memandu semula. Tapi setelah menjalani sesi ni saya nampak yang sebenarnya saya boleh je buat kalau saya lawan benda tu. Sebab yelah kalau kita duduk di takut yang sama je, saya rasa saya tak boleh nak orang kata ada improvement lah dari segi pemanduan semua tu. Maksudnya Puan sedarlah Puan dah macam push diri, cabar diri untuk jadi lebih better. Saya rasa tu antara perubahan besar dalam hidup saya. Yelah daripada 15 tahun tak memandu, lepas tu sekarang saya boleh memandu. Macam saya rasa macam wow, inilah kebebasan yang selama ni saya orang kata saya tak nak cabar. So bila saya dapat memandu semua, saya rasa macam oh my god, macam balik ke zaman muda, zaman berani, silver. Faham? Saya tumpang gembira dengar feedback daripada Puan. Saya harap
Puan akan terus memandu dengan berhemat dan selamat untuk keesokan dan hari kemudiannya. Jadi saya nak tanya, memandangkan Puan dah mahir memandu, sebab dah kiranya 45 minit dan ke atas tu jarak dia mesti jauh. Kiranya Puan dah mahir semula lah, macam sedia kala dulu. Macam mana Puan, macam mana rutin harian Puan tu dah berubah sejak memandu tempat kerja? So far saya macam lebih kepada tak bergantung dekat Josh. Daripada nak pergi mana-mana. Even sebelum ni nak pergi kedai pun kena dia yang hantar semua kan. Tapi dalam masa yang sama saya terfikir juga yang saya kena lebih bersedia. Kalau orang kata situasi pemanduan saya tu men-trigger balik kan kita, saya terfikir kan macam andai suatu hari nanti saya nampak benda yang orang kata 15 tahun dah berlaku dah. Tapi kan saya dah berani. Tapi saya dalam masa saya risau macam andai kata ada satu kemalangan yang serupa benda tu berlaku depan mata saya takut benda tu trigger saya. So saya rasa saya kena lebih bersedia lah dalam menghadapi situasi-situasi yang orang kata cemas. Macam tu. Maksudnya Puan masih sangat berhati-hatilah sebab takut sejarah mungkin berulang. Dia tak adalah sangat berhati-hati, cuma saya sentiasa ingatkan diri saya lah macam tak terlalu, orang kata tak terlalu happy. Selagi Puan memandu dengan berhemah, saya rasa mungkin tak akan ada perkara negatif yang berlaku. Kita harapkan yang baik-baik lah maksudnya. Jadi memandangkan Puan berkata demikian, apa langkah untuk mengekalkan dan mengasah kemahiran Puan yang Puan fikir boleh diadaptasikan? Langkah yang saya akan ambil lah ni. Saya rasa macam saya nak ikut kelas memandu secara defensif. So kat situ saya, maksud Puan kelas kursus pemanduan defensif? Betul. So kat situ saya rasa mungkin saya akan lebih, orang kata lebih berani. Sebab saya cabar diri saya kan. So mungkin lepas ni kalau macam kata accident lagi ke, saya lebih tak seteruk trauma yang sampai 15 tahun tak memandu. So saya nak cabar diri saya untuk ikuti kursus pemanduan secara defensif. Itu idea yang bagus. Saya pun baru nak cadangkan benda tu, tapi sebab Puan dah cakap, saya sangat setuju dengan idea Puan. Sebab kursus pemanduan defensif ni, dia bukan je mengekalkan mengasah kemahiran teknikal kita, tapi dia juga membantu kita untuk mengendalikan pemanduan yang lebih selamat dan lebih berhemah. Jadi saya kira ini kita tetapkan sebagai matlamat jangka panjang satu lah. Okay. Dan macam mana pula dengan situasi yang paling mencabar yang Puan dah lalui sepanjang pemanduan pada waktu selain daripada rutin harian pergi ke kerja, macam hari Sabtu Ahad macam tu weekend, apa cabaran dia? Sabtu Ahad saya memandu. Saya cuba lihat soalan tadi. Apa rutin Puan pada yang di luar waktu nak pergi ke kerja tu, maksudnya pemanduan ke arah lain lah, yang buat Puan rasa paling mencabar tapi Puan cuba untuk buat? Saya rasa mungkin untuk ke tempat-tempat yang banyak orang. Kan biasa ya, kita kan ada trauma. So bagi saya agak mencabar untuk memandu di kawasan yang banyak kereta. So kawasan yang banyak kereta. Ya, sesak. Macam betul kan hujung minggu orang. Macam saya akan saya cabar orang kata diri saya untuk memandu ke tempat berkelah. So saya rasa saya okey dengan cabaran tu. Dan walaupun saya masih takut, sebab biasa kalau banyak kereta ni kita nak kena alert betul-betul. Untuk masuk kata nak tukar arah lane ni kan. So itulah antara rutin yang mencabar agak. Tapi saya ada juga nak cabar diri saya memandu. Orang kata hujung minggu tu lebih daripada 100 km ke. 100 km? Ya, sebab kita dah lama tak mandu. Saya rasa macam cabaran tu saya perlu. Dan saya rasa pun saya okey sebab yalah, untuk suatu memang panjang. Tapi setelah orang kata Josh mestilah ada teman dengan saya. So kat situ ada kekuatan untuk saya meneruskan cabaran saya. Dan saya dapatlah capai cabaran tu. Hebat tu. Saya rasa 100 km tu tak mustahil pun Puan boleh buat. Yang penting Puan terapkan langkah pemanduan berhemah lah. Kan? Jadi kita namakan benda tu sebagai matlamat jangka panjang 2. Tindakan ni akan melatih Puan untuk lebih
mahir dalam pemanduan lah, sebab jarak yang jauh, sebab faktor jarak yang jauh. Lepas tu lebih mahir sebab puan mungkin dah bijak mengendalikan kelajuan kereta bila masa nak mungkin laju sikit, masa ikut had yang ditetapkan lah. Maksudnya tak adalah puan mungkin stay dengan had kelajuan yang puan berani, mungkin 60 je, mungkin boleh berganjak kalau dekat highway terutamanya. Jadi saya cadangkan puan untuk mulakan dengan senarai semak mental tentang laluan tu terlebih dahulu. Senarai semak mental. Ya, senarai semak mental maksudnya puan sebelum puan lalu di sebuah kawasan tu, andai kata puan dah tahu puan nak ke mana, puan buat research dulu dia punya jalan tu macam mana. Macam kesukaran tahap perjalanan tu. Betul. Supaya macam puan lebih ready lah untuk hadap situasi sebenar, just in case. Jadi kita dah capai dah sebenarnya matlamat kita. Sebab puan pun dah mula drive. Jadi saya rasa sebab kita dah capai kita punya matlamat, kita pun dah berada di penghujung sesi kaunseling kita. Jadi untuk tujuan sesi kali ini adalah untuk bagi puan puan sendiri menilai balik puan punya progress, improvement, daripada puan tak boleh drive langsung sehingga puan dah boleh drive macam dulu balik. Jadi berdasarkan pencapaian Puan Ros, daripada mengatasi rasa resah, bimbang, takut dalam memandu ni, macam mana puan rasa kejayaan yang akhirnya kita dapat capai melalui perkembangan sesi-sesi kita? Kalau saya sendirilah, kalau saya nak bagi skala boleh. Boleh? Kalau dari segi skala 1 sampai 10 tu saya boleh kata 9/10. Sebab saya rasa saya sangat banyak improvement dalam pemanduan. Daripada orang kata terperangkap dengan rasa takut, rasa takut, gelisah semua tu kan. Bila saya kata tadi yang pegang steering pun saya berdebar sampai tak boleh memandu semua tu. Dan sekarang saya boleh orang kata memandu ke tempat kerja secara seorang diri tanpa judge teman. Dan bukan untuk tempoh masa yang sikit. Orang kata tempoh masa ke tempat kerja tu pun panjang. Dan saya rasa bangga lah dengan pencapaian saya. So saya macam tak terfikir juga. Dan saya dapat memandu setelah 15 tahun. Hanya orang yang orang kata 15 tahun jadi passenger princess. Dan sekarang saya yang jadi driver. So saya agak bangga dengan pencapaian diri saya, walaupun masih ada rasa takut tu. Tapi so far okey je. Jadi sebab puan dah berjaya macam cabar diri sendiri sampai dah capailah matlamat kita ni, sebenarnya benda ni hasil daripada kerja keras diri puan sendiri juga, dengan bantuan orang terdekat dan bantuan positif terutamanya daripada suami. Jadi saya rasa mungkin untuk sesi kita setakat ini sahaja. Jadi saya pun nak jugalah cakap terima kasih. Sebab kalau saya tak datang sesi kaunseling ni, saya rasa mungkin saya tetap berada dalam ketakutan dan tak ada perubahan, dan selama-lamanya takkan memandu kot. So bagi saya idea-idea yang orang kata kaunselor curahkan tu pun membantu. Orang kata dia membantu besar. Membantu secara kuat untuk saya terus mencabar diri, terus mengimprove diri dalam pemanduan semua tu. Dan tanpa idea-idea daripada kaunselor, saya takkan berada kat tempat saya sekarang. Dan mungkin saya terpaksa tolak kerja tu sendiri. Faham? Tak apa puan, ingatlah yang benda ni pun semua sebab keberanian puan juga. Sebab puan dah ambil langkah yang berani untuk cuba atasi ketakutan, trauma itu. Jadi saya harap keberanian tu puan boleh carry on sampai bila-bila, sampai jangka masa panjang. Bukan keberanian yang bukan hanya khusus untuk memandu, tapi apa-apa saja kita buat, kita jadi lebih berani. Jadi sebagai langkah penutup, saya nak ingatkanlah yang untuk perjalanan kita membina keyakinan diri ni bukan bila kita macam ada masalah ni je. Benda tu untuk membina keyakinan diri dia tak ada pengakhiran, dia tak akan berakhir. Jadi teruskan untuk bina keyakinan diri, teruskan untuk berani, dan yang penting jaga keselamatan. Dan saya harap puan dapat menjalani hari-hari masa akan datang dengan lebih bahagia, lebih baiklah.
itu sahaja untuk sesi kaunseling kita. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak juga. Sama-sama. Dan terima kasih juga untuk kaunseling. Ya.